Assalamualaikum, daripada Nur Pemah. Hari ini saya buat challenge saya dalam Atkins induction 14 days. Hari ini baru day 2. So saya plan nak makan apa. Saya amalkan omat ni 1 kali sehari dan memang dia low calorie sikit lah. 1 kali sehari dan option makan pun selektif lah. Saya akan buat salad telur dan juga campuran bahan-bahan daripada kebun saya. So, mari kita tengok. Saya ada beberapa biji bendi tu, kacang botol, bendi. Yang ni kacang botol, bendi. Bendi tu sekerat saya dah makan. Saya ada crunchy. Yang ni adalah bayam praksi yang tumbuh liar di laman. Saya just cabut-cabut je dan bersihkan. Bunga telang. Yang ini adalah ketumbar Jawa untuk aroma dia. Yang ni ada kacang laut sikit. Dan yang ni adalah ulam raja. Ulam raja dengan bunga. This is bunga ulam raja and this one is bunga munggai. So kita akan mix together. Benda ni dengan salad jenama kewpie. Saya akan share nanti dan akan jadikan dia salad telur yang lazat untuk hidangan once meal a day. This is gonna be my dinner lah. Okay. Biasanya cabaran bagi orang yang on Atkins ni adalah nak pilih dressing mana yang sesuai. Sebab setengah dressing dia tinggi sugar. Macam honey mustard semua tu kita elak lah. So bila saya berdiet, saya akan gunakan jenama kewpie. Kewpie is the lowest carbo lah. Yang paling low adalah yang ni, kewpie mayo light. Yang ni 0.5 gram karbo saja untuk 1 serving. So tapi dia tak ada flavor sangat lah. Untuk yang ni saya pilih salad dressing, rasa pedas lada hitam. Mari kita tengok nilai karbo dia. Boleh tengok ya. Yang this one. Look at this one. Dia ada sikit lah. 2.5 plus 1.3. Ini kena campur So dah 3.8 dalam 15 ml serving. 15 ml ni dalam 2 sudu lah lebih kurang. So itulah yang kita akan consume. Sebab veggie ni dia ada karbo juga. So telur tak ada karbo. So lebih kurang tu lah. For beginners yang rasa tak mau run dia punya diet karbo, boleh pilih yang ni. This is very low, 0.5 sahaja, 0.5. Dia gula 0.2, karbo 0.3, which is very very low. Pilih Japanese light Japanese mayo. Okay.